Siapa mengejar dunia, dia hanya mengejar penghinaan. Ya ke Ustaz, ada orang hina saya. Siapa yang menyangka dirinya tidak ada orang yang tidak suka dia, tidak ada musuh, ni tanda kejahilan seseorang. Rasulullah kekasih Allah perfect, sempurna. Ada yang kecam, ada yang hina. Siapa kita tak ada orang yang tak hina kita. Kita yang sangka semua orang suka kita. Mesti ada orang tak suka kita. Walaupun apa dia? Walaupun rambut sama hitam depan. Kita ni tuan-tuan, manusia ni banyaknya macam duit shilling, depan lain belakang lain. Betul ke betul? Depan puji-puji kita, Haji handsome lah, Haji muda lah, Haji 40 lah, Haji 60 macam 40 lah, puji-puji kita, belakang tikam. Ni dia, ni dunia. Ini sekalian, sebab itu dunia ni siapa kejar, dia sedang mengejar penghinaan dalam hidup. Ni tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan, badan ke tak badan, umur 40 main game. Main game PUBG Mobile Legends, dah atuk dah. Mengejar penghinaan. Makcik-makcik umur 90 nyanyi lagi karaoke. Oh Fatimah. Dia tengok, ya Allah, makcik ni bang tebian. Dah bau tanah dah. Ini dia. Siapa kejar dunia, mengejar penghinaan. Jangan kejar dunia, nak mulia kejar akhirat. Ini dia. Seorang itu akan menjadi hina dengan apa dia? Mula dia tinggalkan Allah Ta'ala. Mula tinggal salat, lakukan maksiat, dia akan menjadi hina dalam hidup. Bila dia jadi mulia? Bila dia mentaati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.